Dulu Cik Aiman ni tak silap saya dari keluarga yang senang, and then business family brought, and then you grow your own business. Cuma saya nak tahulah what triggers you yang menyebabkan you nak buat business juga. Melihat kepada your parents business kan, some people dia akan trauma, dia akan rasa macam better aku cari yang macam life yang normal macam orang lain, kerja dekat corporate sector ke, and then earn for my own family. Tapi you choose untuk buat business, kenapa? Okay, so family ni background semua makan gaji sebenarnya. Mak ayah ni semua makan gaji. So mak ayah, mak cikgu. Cikgu. So masa tu bisnes tengah top lah. Bisnes apa tu yang MLM lah, MLM. Oh, MLM. So tiba-tiba jatuh, and then kata apa, kami start jatuh tu memang tak ada apa-apa nak buat. So kita start cuci rumah. Sekiranya mak dah selalu cakap lah, degree tu bawah tapak kaki dia. Siapa cakap? Mak cakap maksudnya dia letak ijazah dia tu bawah tapak kaki. Kan kita cuci rumah orang, masuk tandas cuci. Semua anak-anak akan cuci sekali. So kita buat dalam masa 6 bulan tu, semua nak pergi cuci rumah kan. Orang tahu kita jatuh bisnes. So kawan-kawan nak support, kawan mak support, panggil main cuci rumah, cuci tandas, pejabat zakat Kedah tu pergi cuci, bangunan baru tu pergi cuci. And then kita try set up bisnes tu, bisnes cuci lah, cleaning service. Cleaning service. Kita ada staff semua. Ni cuci yang macam mana? Yang hantar maid, yang hantar maid. Oh, tapi ada perkakas semua yang macam vacuum. Ada. Kita aku Azia saja tadi tu. Tapi Azia saja. Masa tu jatuh bisnes. Azia tu pun orang pergi pinjam. So kita tapi perkakas ada. Perkakas ada. Tangga tu kayaknya lepas cermin belakang. Kan? Okay. So bisnes tak jadi. Tak jadi. And then kita buat nasi lemak pula. Nasi lemak kita supply dekat student. Student UUM. Nasi lemak kuning. So benda tu jalan lancar. Kita buat sistem ejen. Nasi lemak pun ada sistem ejen. Macam mana buat kat rumah, lepas tu ejen datang ambil? Bukan, kita kena teruk dulu. Taruh dulu? Okay, saya masuk ke blok-blok. Blok-blok ketuk pintu bang, nasi lemak bang, apa RM1.5 tu, RM1.5. Belilah, beli. Lepas tu kita akan promote, mau jadi ejen tak? Kalau ambil ejen ni beli 2 kupang. Dapat 2 kupang maksudnya 20 sen? 20 sen. Kan satu nasi lemak. Boleh. Tak itulah, blok ni, masa tu kaya. Berapa ejen tu boleh dapat dekat UM? Satu blok ada 5 ejen tau. Mantap. Siapa ada siapa ejen? kalau budak UM mesti kenal nasi lemak, umi, nasi lemak kuning. Mesti kenal. Setiap blok ada 5? Ada 5 orang lebih kurang. Lepas tu blok ada berapa kat UM? Blok banyak. Polis pun banyak, blok lagi. Betul. So time tu lah, tapi penat lah. F&B penat. Mangkit sebelum subuh mangkit dah. Masa tu bebal. Dengan ejen pula function yang memang dikenali dengan UUM. So banyak order dia. Tapi mak dah cakap, perasaan awal tu kita tak boleh terima, tak ingin susah. Sebab sebelum kita senang. Kita ada maid, kita ada pembantu, maid lah, kita ada semua, kita ada pernah cuti dah. Ini jatuh. Yalah, biasa senang. Tiba-tiba jatuh. Siapa yang boleh terima? Kan? Betul. Tapi ambil masa 2 bulan, 3 bulan, kita pujuk hati ni. Kalau aku tak boleh terima benda ni, maksudnya aku tak boleh selamatkan aku punya family. Betul. So kita bangkitlah bersama dengan semua family. Buatlah bangkit pukul 3 pagi ke apa kan, buat juga. Nasi lemak kan. Jadi alhamdulillah survive. So tiba-tiba COVID, UM tutup. Kan COVID kan semua balik, tak boleh sebenarnya keluar. So kata ni tak boleh buat dah, kita memang mati lah sekali. So dia cari alternatif lain. Masa tu mak pun masuk jadi ejen lah, ejen mana company emas lah. So kita nampak company emas ni kebanyakan menjual barang kemas, jual dinar semua tu, tapi tak ada siapa yang beli. Kan kalau orang ejen time PKP tu semua nak jual emas, nak cairkan aset ni adalah untuk teruskan hidup je time tu, bukan nak joli sangat pun. So apa kata kita buat benda ni, kita reverse balik. Kan ada orang beli, kita dia jual, kita beli balik. So tubuhnya idea bisnes umpaya masuk ni lah. So sampailah sekarang. So kiranya macam tadi saya cakap, kenapa pilih bisnes juga, kira dia macam secara kebetulan untuk melangsungkan kehidupan. Sebab dah terbiasa selama ni hidup senang. Tapi buat bisnes. Cumanya nak tahu juga kalau Cik Aiman kan, memang bisnes tu passion tak sebenarnya? Memang passion tak? You passion? Ya, passion. Memang kalau tak jatuh sekalipun, memang one day you tahu dah you akan jadi businessman juga in the future. Itu betul. Kita passion. Kalau contohnya nak kata passion ni,
Hari-hari salam dengan mak bisnes, sembang bisnes juga. Makan orang kita nak buat apa lagi ya? Faham? Kiranya Makan dapat ni berjual kiranya ni. Dini dengan adik ipar pun keluarga ni bisnes je loh. Dia Tak tinggal sembang dah pasal raya, baju raya, tak sembang dah pasal bisnes je. Sentiasa nampak peluang. Yes, passion kita sampai tahap macam tu sekarang ni. Faham? Jadi kat bisnes contoh lah, apa-apa jadi bisnes kita pun nak buat lagi bisnes. Okay. Tak tahu lah jadi macam mana. Dia macam kalau hidup mati pun aku tetap buat bisnes no matter what. Ya. Tak kisah whatever bisnes, aku tetap kena buat bisnes. Aku Ya. kena jadi businessman. Passion tu dia ada dalam diri lah. Dulu fikir belajar tu kan nak makan gaji je. Tapi bila situasi keluarga dah macam tu, and then jadi passion dalam hati dalam diri ni. Oh, nak buat bisnes juga. Betul. Okay, tapi kan tak semua orang tahu nak ambil risiko nak jadi seorang usahawan, businessman. Sebab ramai ada orang mindset yang kata kalau buat bisnes nak jadi usahawan ni, engkau kena kerja sebenarnya 24 jam. Tak tidur malam. To that extent ke Cik Aiman? Ya, betul. Betul. Saya pun nak tanya macam apa mitos productivity yang seorang usahawan patutnya kena buang. Buat Kena lepaskan dan percaya dekat staff lah. kena lepas percaya dekat staff. So far saya bukan tak percaya, tapi sekarang supplier ni suka cari owner. Dia suruh CEO. Kata ni, saya dah bagi dah nombor kontak staff ni deal dengan dia. Oh tak mau nak kita juga. Dia nak kita juga, dia nak cakap saya kenal owner. Dia tak boleh tiba ada staff pula. Maksudnya supplier ni kita dah bagi ada team, ada group. Ada call kita juga. Faham? Dia kan semua kena layan kan. Kadang-kadang kita angkat pun. Kita paksa lah juga angkat sebab layan. Kita call staff, weh hang call. Macam mana staff kita nak belajar benda tu kan? Sebab kita ada terlekat dengan orang kata apa, owner dengan pengurusan kan. Kalau kita pun nak staff tu grow. Betul. Okay, handle dengan dia meeting, handle harga dan sebagainya. So macam mana bahagikan masa sebagai seorang business owner dengan family tadi cakap ada isteri, ada anak. How awak bahagikan masa tu? Bagi masa tu nak cakap, bini pun sekali dalam company. Oh ya ke? Finance. So sekarang ni anak pun dah dekat 2 tahun. So office tu memang tempat kami lah, tempat tidur dengan anak lah, maksudnya bawa sekali ke office. Kira macam spend time dengan family tu dekat office juga lah together. Memang sekarang ni bukan fasa struggle, maksudnya fasa sekarang ni untuk kenalkan lagi untuk grow. Saya beritahu lah kat family lah. Sekarang ni bukan masa untuk kita enjoy lagi. Sebab kita bisa susah. Kalau kita enjoy, kita macam orang kata apa? Seronok sangat. Takut nanti kita jatuh. Kita fokus dulu bagi stabil. Kalau ada masa, kita rehat. Okay, so sebab takut nak jatuh. Takut jatuh lagi, bukan kita tak percaya pada orang kodar kan. So far kita dah kena beringat. Kita kena merancang juga. Kita bisa jatuh. Kan? So, nak belanja pun kena berpada-pada. So what is your backup plan? Macam mungkin ada exit plan ke, like apart from this business yang you dah macam slowly build up dekat So far sekarang ni banyak nak lepas dekat staff. So mungkin lepas ni kita nak cari nature business lain lah. Nature business lain. Okay. So mungkin boleh share juga dengan kita punya usahawan yang ada pada hari ini, dengan business owner kita hari ini, satu habit yang betul-betul boleh ubah you punya way of working, of life. Networking lah. Networking, exactly. Kita cari orang yang berpengalaman dalam bisnes. Cari circle networking tu yang betul. Sebab yang mengubah kita punya mindset tu bukan kita sendiri susah kita nak ubah, jadi kita cari circle yang boleh ubah mindset kita. Walaupun umur kita 13 tahun pun, tapi kita bergaul dengan circle yang betul, pemikiran kita lain. Betul. Okay, so Cik Aiman memang kata itu tabiat, your habit kan. So memang you selalu buat networking. So you dah memang orang kata pakar lah dalam bidang, bukan bidang, maksudnya buat networking. So apa satu common mistake ataupun mistake yang orang selalu salah anggap tentang networking, yang selalu buat waktu networking? Mistake selalunya dia takut jumpa orang, company yang besar. Saya tahu EYL mesti kedil. Satu kejayaan yang saya boleh cakap, saya boleh pitch dekat satu company overseas yang kita boleh export. Maskrap kita tu satu benda yang besar. Walaupun data kita punya syarikat ni, aku tak layan apa, aku tak office apa-apa. Tapi kita seorang yang tegas dan kita nak dia tu jadi kita punya supplier dan juga jadi kita punya customer juga. Kita push supaya dia budak ni, usaha ni, budak ni nak something ni, mesti ada something lah budak ni. So kita usaha sampai dah dapat.
macam tu lah. Okay, itu dia usahawan semua, jangan takut dah datang dekat networking punya event, dekat connected. Sebab kita dekat connected, kita percaya dengan satu perbualan boleh membuka 1000 peluang. Betul? Cik Aiman? Betul. Okey. Untuk itu kita wrap up untuk our session dengan Cik Aiman. Berikan tepukan kepada kita punya CEO Empire Emas YN. Terima kasih.